Allah akan hadirkan orang untuk sakitkan hati kita. So bila Allah hadirkan orang untuk sakitkan hati kita, Allah nak bagi kita satu peluang untuk buat satu amalan yang sangat besar ganjarannya, iaitu memaafkan. Dan bila kita maafkan orang yang buat jahat pada kita tu, apa janji Allah tadi? Allah maafkan kita. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Kamu tak nak ke Allah ampunkan semua dosa engkau? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Weh, meremang. Kita ada dosa yang kita tak perasan pun dosa-dosa kita tu. Sama ada kecil ataupun besar. Korang jangan expect dosa besar tu zina, minum arak je. Mengumpat dosa besar juga. Betul tak? Berapa banyak kita mengumpat orang, kita menipu, dan dosa-dosa kecil kita yang terkumpul menjadi besar yang kita tak taubatkan. Tapi sometimes Allah punya sayang kat kita. Allah nak ampunkan kita juga. Ni literally hari-hari kita bila hadap. Hari-hari. Sometimes sebab kita tak perasan salah kita pada orang. Sebab kita ni selalu rasa aku je yang tersakiti. Sedangkan kita tak sedar sometimes kita pun menyakiti. Kita tak sedar dosa-dosa yang kita buat dengan manusia, dengan Tuhan. Tapi Allah nak ampunkan kita. Apa Allah buat? Allah akan hantar orang untuk sakit hati kita. So kepada sahabat sekalian yang tengok video ni, yang tengok podcast ni, sekiranya ada perkara tersebut terjadi dalam hidup korang semua, which is korang tersakiti dengan manusia, first kali korang kena letak mindset, Allah tengah offer aku, nak ampunkan dosa aku ni. Allah nak ampunkan dosa aku. So ini offer daripada Tuhan, takkan tak nak. Ambil offer tu, maafkan dia orang, niscaya Allah akan maafkan. Allah akan maafkan kita. Soalan, Allah suruh lupakan ke? Allah suruh maafkan, wal ya'fu wal yasfahu. Isfahu tu maksudnya berlapang dada. Allah tak suruh lupakan pun. Berlapang dada ni maksudnya berlapang dada tu move maknanya move on. Tak semestinya kita kena terima dia balik. Contohlah kalau staff kita buat jahat, kita pecat dia lah, tapi kita maafkan dia, tapi kita tak adalah ambil dia balik. Kita berhati-hati, tapi kita move on. Kita okay je dengan dia, cuma tak rapat macam dulu lah. Allah tak suruh kita rapat macam dulu pun. Allah suruh kita apa? Maafkan je. Susah ke senang? Susah. Nak sebut perkataan maaf tu pun susah sebenarnya. Sebab tu ganjaran dia Allah ampunkan dosa. Mestinya kita nak tahu kita dah maafkan orang. Sebut, aku maafkan kau. Tapi boleh jadi kita tak masukkan kan. Mungkin dalam hati kita, tapi nak sebut tu pun susah. So indikator memaafkan adalah kita sebut, kita bagi tahu orang tu, aku dah maafkan. Ataupun kalau kita tak nak bagi